kamu nak ambil terpulang, nak tanpa terpulang itu hak kamu guys. Saya tak melarang, saya tak menyuruh. Tapi kalau saya dapat bujuk jeram, saya akan lepaskan. Kemungkinan saya akan ambil seekor 2. Tapi kebanyakannya, kalau boleh saya akan lepaskan. Ikan ni dia nak pupus kat jelbu. Ini bukan bujuk paya. Bujuk paya guys lain. Dia warna macam ke kuning sikit kan. Lepas tu dia kasar, besar. Berat 1 kilo, 2 kilo kan. Banyak. Dekat Helda, dekat Kenabui banyak ikan tu. Jadi dekat Kelawang ni guys, betul-betul yang ada bujuk jeram ni guys. Lepas tu ni bukan bujuk paya, ni bujuk jeram. Yes ni. Ada yang panggil ruanjuk, bukan. Ruanjuk tu lain. Dia ada kihong dan mihau kan kalau kat Indonesia. Jadi dia ada jenis guys. Ruanjuk tu lain, ni bujuk. Ni bujuk betul, bujuk jeram. Dia kecil dia, takkan besar. Paling besar pun 1 kilo adalah kot. Lebih tak ada. Wah. Ikan apa ni? Ikan apa ni guys? Tangguh tak bawa tu. Ini bukan ikan daun ni guys. Ini kalau naik ikan rare ni. Serat guys. Ikan apa ni? Jap. Ikan bagu. Guys, ada ikan bagu kat sini guys. Ya Allah, Tuhanku, pelik-pelik pula ai. Ya, ikan apa ni? Bau ke? Dengar tak? Greng. Aduh. Greng guys. Dengar tak? Greng. Strike guys. Apakah ikannya ni guys? Adakah dia tengah merah? Tu guys, ikannya. Banyaknya yang ikut. Sekejap, nampak? Tak ada je dah. Tu ada yang ikut bawah. Okay guys. Sedap lah tali ni. Zukibo. Wah, dah lepas daripada ni. Ni gewang kita. Ni ikan ni. Gewang ni. Belit ni bukan besi ni. Brass. Yang buat Smith AR tu. Ni lah belit dia. Okay. Tengah daun guys. Saya ingat tengah batu. Okay guys, tempat terindah. Tengah daun. Kau jangan pergi sini, kau pergi atas. Kau ni degil betul. Degil dia ni.
air je ni. Kita masuk sini guys. Kita dalam situasi kita cari strike ni guys kan. Santai kan. Saya tuju satu tempat yang ada ikan kan. Okay guys, ni yang letak ni guys. Warna road teleskopik. Nanti saya tulis lah kat perihalan, kamu tengok lah. Okay. Mainline yang kita guna Nanofill daripada Zukibu. Nanofill ni 9 LB. Halus je. Tu leader 100% fluorocarbon daripada Zukibu juga. Okey, untuk gewang pula ni gewang high end lah guys. Kot dah tak ada lagi dah. Yang saya nak upgrade tak ada lagi dah. Kamu tengok sini ya. Redhead Orange Gold. Blade ini bukan besi, bukan carbon steel. Kebanyakan yang kamu beli kat China ke mana-mana tu carbon steel, ataupun yang ramai yang udah pakai yang kita sebelum ni yang kita pakai Levi's tu carbon steel. Saya ada yang brass, aluminium ada, brass ada. Tapi saya malas guys nak pakai tu. Yang pertama harga dia mahal. Kalau orang nak beli pun menyusahkan. Lagi satu dia lampung. Kalau yang ni brass ni ataupun aluminium kan, dia temaga kan, dia lampung, kamu baling dia melayang. Kalau yang carbon steel tu dia walaupun 3 gram, ini 3 gram, yang tu kamu baling, yang carbon steel tu dia tepat dia boleh pergi jauh. Tapi kalau yang brass punya, yang temaga dia ataupun aluminium, dia melayang walaupun dia 3 gram yang sama kan. Jadi brass ini kalau nak shock lah, kamu pakai yang gewang atas pada 3 gram, atas pada 3.5 gram lah. Buat 4 gram macam ni, 3.9 gram. Tak termasuk mata lah saya timbang kan. Mungkin dalam 4 gram lah gewang ni. Buat 4 gram baru shock lah guys. 4 gram, 5 gram baru shock kalau yang guna ni. Dia punya apa nama, blade brass ni. Okay, gewang ni memang tak akan berkarat lah. Air masin ke mana-mana boleh masuk lah. Tak ada masalah. Jadi tu saya kata high end tu dah saya tak ada dah nak apa dah. Tak ada apa nak naik terah lagi dah. Tu yang kita tengok ni. Dia punya macam cone head ni kan. Ni tak pakai space tu. Ni dia pakai macam cone head ni kan. Kamu tengok ni. Ni tak boleh laras. Dia bergerak. Guys, bau seko strike guys tengah daun. Jom guys. Sekarang ni guys musim hujan guys. Tak dapat nak masuk trip jauh. Kita main sini macam ni guys. Kita tuju lokasi yang rasa-rasa ada ikan guys. Rapunzel. Guys, target kita bujuk guys. Bujuk jeram. Jom. Tengah daun banyak. Pakai umpan high end kita. Merah saga. Tengah ada 2 ekor. Ni merah ni kesik. Mata dia 4 kali strong. Ya Allah ya Tuhanku. Oh payah benar. Sangkut pula. Dengan bengkok dah. Makan kau.
Okay guys, bujuk pemakan inline spinner INO guys. Dia tersangkut kat sini. Nampak? Mata ni tersangkut kat sini, kat tangguk ni. Jadi dia terlucut lah daripada mulut dia tu guys. Tu saya malas nak tangguk tu. Yes. Ni gewang kita. Dia tersangkut kat tangguk tu. Serui tak bengkang guys. Ni guys. Gewang high end guys, buatan channel kita. Merah saga. Ni kan bujuk jeram guys. Bukan haruan ni guys, bujuk jeram. Bujuk jeram pakai inline spinner kita. Guys, saya nak ambil gambar jap. Okay guys, hari dah lewat petang ni guys. Ni guys, mata ni guys, nombor 14 ke nombor 12. Tapi 4 kali strong ni. Mata jenis apa saya tak ingat lah. Tapi jenis baiknya lah ni mata ni. Tu ni guys, kita punya inline spinner high end. Belit ni guys, daripada ni brush. Bukan brush tu ya. Brush. Macam jenis apa, temaga lah kan. Itu ni sinker dia. Ni manik dia. Dia punya kawat ni saya pakai 0.7 kasar ni. Nampak? Swivel saya letak kemudian. Saya tak suka sebenarnya pakai yang terus ada swivel sini. Tapi kalau kamu tengok, kalau yang jenis macam ni, yang dia tak bersambung dengan swivel barrel ni, dia ni bermakna inline spinner heavy duty. Walaupun dia micro ataupun dia BFS punya gewang ataupun ultralight punya gewang, tapi dia heavy duty. Dia kalau macam ni. Okay, kita lepas ikan ni. Kamu guys mencari susah-susah dalam hutan, masuk hutan, keluar hutan. Saya tepi jalan je guys. Ini bukan kira pandai guys, kira rezeki. Wih. Ni kira rezeki guys. Guys, dia aktif lagi guys. Agak dia tengah membiak. Terpulang lah. Kalau kamu dapat besok, kamu nak ambil, nak bela, nak makan, terpulang. Saya lepaskan untuk kamu ni guys. Saya bukan untuk diri saya sendiri guys, untuk generasi akan datang. Nampak? Bujuk jeram tak banyak lagi kat jelbu. Jadi kamu pandai-pandailah. Dapat dalam 4 ekor, lepaskan 2 ataupun 3, ambil seekor je ke. Ataupun kalau kamu dapat seekor, lepaskanlah. Ataupun kamu nak ambil terpulang, nak tanpa terpulang, itu hak kamu guys. Saya tak melarang, saya tak menyuruh. Tapi kalau saya dapat bujuk jeram, saya akan lepaskan. Kemungkinan saya akan ambil seekor 2. Tapi kebanyakannya, kalau boleh saya akan lepaskan. Ikan ni dia nak pupus kat jelbu. Ini bukan bujuk paya. Bujuk paya guys, lain. Dia warna macam ke kuning sikit kan. Lepas tu dia kasar, besar. Berat 1 kilo, 2 kilo kan. Banyak. Dekat Helda, dekat Kenabui banyak ikan tu. Jadi dekat Kelawang ni guys, betul-betul yang ada bujuk jeram ni guys. Lepas tu ni bukan bujuk paya, ni bujuk jeram. Yes ni. Ada yang panggil ruanjuk, bukan. Ruanjuk tu lain. Dia ada kihong dengan mihau kan, kalau kat Indonesia. Jadi dia ada jenis guys. Ruanjuk tu lain, ni bujuk. Ni bujuk betul, bujuk jeram. Dia kecil dia, takkan besar. Paling besar pun 1 kilo adalah kot. Lebih tak ada. Okay, kita lepas ni dah. Terima kasih bujuk. Marah dia guys, tak boleh cium. Rizal cium aku menyampah dia. Lepas ni guys. Okay. Okay, bye. Okay guys, assalamualaikum tu guys. Saya Rizal. Saya Rizal Razali Exhibition Trick guys. Saya update guys. Sekarang ni guys, kita pun dapat random lah tengah daun seko. Lepas tu bujuk jeram Jadi guys, saya sebenarnya guys, saya berehat guys untuk pengemaraan solo trip Suria Sand. Tapi saya masih buat gewang guys. Saya buat gewang. Jadi saya ada gewang nak cuba, nak test.
Kalau ada strike, saya akan buat satu vlog berwarna, nak kata kompilasi pun bukan. Tapi saya ambil yang ada strike je guys. Kamu tengok lah, tengah daun yang besar tu, saya test gewang inline blade good rasanya, micro inline blade. Lepas tu bujuk jeram tu kita test gewang high end kan, high end gitulah. Jadi jom kita cari lagi strike guys. Saya nak hantar PC sekejap, hantar PC dekat kedai komputer. Lepas tu kita terus cari strike guys. Okay, sampai kat lokasi saya update kat kamu guys. Jangan lupa like, komen, subscribe guys channel guys. Saya guys, saya harap cari sikang ataupun sebarang awak kan. Tengok je nak. Yes, nanti apa-apa saya update kat kamu balik. Okay, jom cari sebarang ataupun sikang. Apa nama ikan tu? Sikang. Banyak anak ikan ni. Yang lari-lari kata. Bawa. Ikan apa ni? Ikan apa ni guys? Tangguh tak bawa tu. Ini bukan ikan daun ni guys. Ini kalau naik ikan rare ni. Saya pun tak tahu ikan apa. Sekejap. Mana pula kita nak naik kan? Guys, kalau lepas saya tak tahu saya minta maaf. Ini bukan tengah daun, bukan sikang. Saya ingat ini kalau kena abu ini kelah ni. Kalau lepas lah. Saya rasa masai. Tengah daun. Kau biar benar. Ada tengah daun sungai ini. Yang kelah guys. Ya saya tengok kelah ke. Kan lepas-lepas kan tengok kelah. Ikan apa ni? Tengah daun guys. Tengah daun. Ada tengah daun sungai ni. Dengan makan inline blade tu. Guys, gewang ni kan, inline blade ni, yang ni. Ni high end je guys. Maksud saya tu ni, blade dia daripada ni, rose. Daripada breast. Lepas tu ni, kamu tengok manik dia ni. Padu ni, apa namanya, tembaga padu. Bearing atas ni daripada stainless steel 304. Warna tu lah. Warna apa namanya? Warna gold. Tengah daun. Guys. Alhamdulillah. Guys, saya biar sini dulu lah. Ni kayu ni sebenarnya tak melekat ni. Tapi ikan ni tak mampu lah bawa. Kalau hidup kan, kalau saya rasa saya dapat bawa lah, saya pelihara. Jangan ambil dia awak dah. Kayu tu tak melekat.
Serat guys. Ikan apa ni? Jap. Ikan bagus. Guys, ada ikan bagus kat sini guys. Ya Allah, Tuhanku, pelik-pelik pula. Pelik-pelik. Tengah daun ikan bagus. Air berlepas dalam guys. Ikan bagus saya ambil. Tadi tengah daun guys ni. Sekejap guys, berpasir ni. Sekejap saya guna bekas. Bagus. Mana datang bagus ni? Belah hulu ada banyak. Sekejap. Heran aku. Hantar janji rezeki. Dengkeh. Yes. Guys, bagus kalau kamu tak jaya. Ikan ni bapak mahal guys. Untuk bukan makan lah. Dia bukannya ikan hiasan, ikan hidup. Bagus. Jadi saya takkan beli. Biar di sini lah. Dalam ni ada dia. Gewang ni berat ni sebenarnya. Ya, ikan apa ni? Bau ke? Dengar tak? Greng. Aduh. Greng guys. Dengar tak? Greng. Ikan apa ni? Sebarau pula guys. Dalam masa 3 saat kita harus pantas. Hari dah gelap. Semua saya ambil ni. Solid. Tengok guys. Keburukan inline blade ni kan, dia pendek tu. Jadi kalau kamu jenis suka casting haruan, bujuk, jenis anak-anak toman atau light, dia menelan. Gawat inline blade ni. Tapi kalau dah kena, dia susah nak lepas. Ni guys, baru telan ni. Saya cuba lepas baik-baik guys. Dah gelap ni. Mungkin ni strike terakhir. Wih, jaya. Kena lidah ni. Saya cuba buka baik guys. Sikit je guys. Sikit je. Tapi kena lidah juga ni. Jaya, saya kena ambil pelayar. Guys, baru saya dah lepas. Dia telan tapi kena sikit je. Boleh ni. Tutup bilok ni. Okay, saya ni cruise short and sharp kan. Okay guys, kamu tengok inline blade ni. Ni bagus guys. Ni dia punya blade ni daripada brass kan. Lepas tu dia manik dia daripada stainless steel. Ada yang stainless steel, ada yang daripada tembaga padu kan. Bawah ni tembaga padu kan. Buatnya gewang ni memang high end lah. Buatnya tak ada apa lagi dah kamu nak upgrade, tak ada dah. Okay, ni kamu tengok kawat dia sekali dengan swivel. Lepas tu ni satu lagi, tu yang saya buat kawat dia tak sekali. Yang ni saya panggil heavy duty. Sebab yang ni dia pendek, dia mudah menelan. Macam tadi kita tengok kan. Sebab tu saya panjangkan sikit. Dia punya mata sama sini, tapi saya buatnya dia panjang lah. Dia ada swivel. Ni dia tak ada sekali dengan swivel. Buatnya swivel saya tambah kemudian. Sebab tu ada 2 jenis nanti. Tapi dia aksi dia sama lah. Okay guys, kalau kamu nak nanti saya tengoklah dekat. Tapi tak banyak. Macam biasa dia tak banyak. Macam yang lepas tu 2, 3, 4, 5 lebih kurang macam tu lah. Habis guys. Saya tak ada lagi dah. Saya takkan buat lagi dah. Buatnya kalau nak pun buat special order, buatnya kena tunggulah. Nanti buatnya kamu tengok kat siaran ataupun dekat Facebook ke saya akan upload, akan update, akan posting lah pasal gewang ni kalau berminat kan. Tapi gewang ni memang kualiti tingginya. Kalau kamu tengok ni. Okay guys. Guys, kamu tengok kelahari kenabui. Dia ada 2 ekor kelahari kenabui.
Yang ni siko. Ni. Tu tengah hitam. Ni tengah merah, nampak? Tengah merah. Tu tengah hitam. Ni tengah hijau. Ni kelah merah. Dia kan? Ni tengah hitam. Kebanyakan tengah merah lah. Dia sama macam kelah lah. Saya tak faham ke. Dia orang cakap kalau alah mula-mula dapat je, kata dia, bawa balik ubah dalam air air klorin, kata dia, jadi putih ya, kata. Saya tak tahu ikan saya tak berubah warna kan, berpuluh tahun dah kan, puluh tahun tak adalah. Lama lah guys kan? Dalam anggaran dalam 4 tahun 5 tahun, entahlah, merah lah, hitam lah. Ni tengah merah lah. Tengah merah lah. Hijau, tengah hijau mana? Tengah hijau tak banyak. Ni hijau lah. Kelah merah lah. Saya tak faham kenapa dia akan berubah warna apabila bawa balik ke rumah mengubah air klorin. Dia akan berubah warna menjadi warna putih. Saya tak faham kemungkinan yang kamu beli itu tengah hijau kan, ataupun kelah yang kamu beli itu kelah daripada yang perikanan buat tu. Tapi kalau ikan ori tak mau berubah warna guys. Bagus. Baru dapat guys. Sebarau baru dapat semalam. Ni. Ini tengah merah. Ni tengah hitam. Tak hilang hitam ni guys. Hitam. Saya tak tahu lah guys. Ni tengah merah kan. Merah. Kelah merah. Merah tu kelah merah. Macam mana boleh berubah warna?